Assalamualaikum. Okey, selamat petang. Salam hari Ahad. Okey. Okey guys, akan dimulakan sebentar lagi guys perlawanan di antara pasukan Sapor FC dan MT12 FC. Okey. Okey, sepak mula separuh masa pertama dimulakan. Setakat mampu je bah. Fahim naik ke atas mencari Hakim dan seorang lagi di situ Moses. Moses peluang. Sekali lagi Rivalito. Ada tackle ataupun stop ball di sini guys. Penalty. Ya. Moses Betty kena tackle lambat daripada Rivalito di sini. Rivalitorius akan berdepan dengan Asri Cucu. Bagaimana? Okey, gol. Gol pertama daripada MT12 dijaringkan oleh Asri Cucu. Gol kedua untuk pasukan MT12 oleh Nicholas Lasah ni guys. Taran daripada Romario naik ke atas mencari Gerald Joe. Khairul Anwar, Gerald Joe. Okey, ada rakan yang menunggu di tengah ya guys. Itu peluang daripada pasukan Sapor. Mungkin Aidil ada di sia cuma melihat bola yang melintas tadi. Oh, cantik gerakan daripada Rahim. Dikeluarkan terus bola ya oleh Nicholas. Salam. Kawan cantik daripada Salam. Tandukan daripada Zainuddin sekali lagi. Wah, kali. Aduh. Abdul Rahim si dapat menyempurnakan lagi. Jojo pada Frederick main dekat si menjadi si Datuk. Terus dipatahkan oleh Irfan. Memberikan bola kepada Salam. Tamat separuh masa pertama, kedudukan 2-0 MT12 mendahului pasukan Sapor guys. Gunakan separuh masa kedua. Awangku Izwan tadi. Tangan balas daripada Moses Betty. Naik ke atas Moses. Waduh, nampak angle besar di situ guys. Rivalitorius. Tangan Nelson dihalang di sia oleh Zainuddin, membuat pecutan naik ke atas. Masih lagi Zainuddin. Penalty guys. Tackle keras daripada Nelson menjatuhkan Zainuddin di sini. Moses Betty akan mengambil sepakan tu. Bagaimana Rivalito dapat menghalang tendangan daripada Moses. Okey, tepat. Terbaik daripada Rivalito.
Mario. Cuba untuk masuk dari tengah kali tu Mario. Oh, satu tendangan terus. Gol! Jaringan daripada Steve Willy. Dengan terus Maui. Kali tu Khairul Anwar lebih bersedia dengan bola Maui ya guys. Akan diambil oleh Romario. Woi, cantik tendangan daripada Romario tadi guys. Cantik lagi ditepis oleh Khairul Anwar tadi. Sepakannya. Oh ya. Ya, kamu ya. Oh, peluang. Ayo dah, gol. Okay, Moses Betty 3-1. Minit ke 35. Ada 10 minit lagi. Acak Samsirul dengan Rahim. Wah, ada penyerang nunggu di sini. Asri Cucu menjaringkan gol guys. Sempat Nonaga Samsirul menghantar bola tadi. Sempatkah? Oh. Kalau ada orang main dengan Samsirul ya. 4-1. Tumpuan pada Encik Rudi lagi untuk tamat. Sepenuh masa 4-1 kedudukan pada petang tu. MT12 menewaskan Sapo dengan 4-1. So, okey, jumpa lagi. Bye-bye.